Para sejarawan Malaysia mengkhawatirkan dengan keadaan Malaysia saat ini. Hal ini pun memunculkan kritikan terhadap identitas negaranya. Mereka mengatakan sejak awal kemerdekaan Malaysia diperoleh bukan hasil perjuangan seperti Indonesia, namun dihadiahi oleh British melalui perjanjian. Malaysia kerap kehilangan jati dirinya. Apa-apapun selalu banyak meniru dari Indonesia. Bahkan Pancasila pun mengikuti pola dari Indonesia. Kekhawatiran serupa juga disuarakan oleh salah satu anggota DPR Malaysia. Menilai kondisi Malaysia saat ini sulit menumbuhkan persatuan dan mempertanyakan di mana identitas Melayu. Nilai-nilai Melayu perlahan mulai terkikis, sementara masyarakatnya belum sepenuhnya menyadari perubahan tersebut. Mari kita simak video selengkapnya. Oleh karena kita merdeka bukan karena kita berjuang, karena kita dianugerahkan sebab Menteri Jajahan British mengatakan kita akan serahkan kemerdekaan kepada praksi kita. Dan mereka bukan berjuang. Mereka diberikan hadiah kemerdekaan yang berjuang orang lain. Dan oleh karena mereka tidak berjuang, syarat kemerdekaan pertama ialah common law. Kepulauan, dia macam Indonesia, beribu-ribu pulau, dia 4 pulau boleh manage lah, tak ada masalah. Hanya Malaysia je kita panggil ni negara artificial. Dalam geopolitik biasa konsep maksudnya negara buatan. Jadi ini yang membuatkan Malaysia sukar untuk bangun menjadi seperti Indonesia. Sedangkan Indonesia sudah tinggalkan fasa lampau itu. Inilah yang perlu kita contohi, meremajakan politik negara kita. Sekarang ni saya rasa Indonesia sudah berjaya mengatasi kita dari segi ekonomi, segi keseimbangan politik. Ini kerana mungkin saya nampak Indonesia ni dia mengamalkan satu masyarakat yang lebih terbuka, an open society, ya, di mana perbahasan kepentingan rakyat itu cukup subur dalam media-media massa, larangan awam. Inilah satu unsur faktor yang mematangkan demokrasi. Di Malaysia kita kena ingat benda itu taklah semudah yang disangkakan, kerana kita ada banyak sensitiviti perkauman, keagamaan yang melemahkan daya perbincangan sesama rakyat. Di mana identiti bahasa Melayu? Di mana identiti Malaysia? Kalau nak dilihat di Kuala Lumpur, kalau sudah tidak ada tulisan-tulisan Melayu dipaparkan dalam papan-papan tanah di tengah-tengah ibu kota raya. Kenapa dalam ibu negara kita, Kuala Lumpur, negara Malaysia ni ada ibu negara? Nak melihat identiti Malaysia, melihat identiti negara, lihat di Kuala Lumpur. Kenapa di Kuala Lumpur kita tidak boleh patuh kepada arahan DBKL untuk meletakkan penggunaan papan tanah bahasa Melayu? Boleh guna bahasa lain, tapi bahasa Melayu itu bahasa yang utama. Titah tuanku yang dulu yang Maha Mulia tuanku menyebut mesti dijaga kedaulatan negara ini walaupun hanya seketul batu karang. Saya nak minta tentang isu bahasa Melayu. Ini juga simbol kedaulatan negara, disebut oleh Marang dalam ucapan tadi. Kita dapati juga ada mesyuarat agensi-agensi kerajaan dan GLC, syarikat-syarikat korporat berkaitan kerajaan. Dalam mesyuarat itu tidak menggunakan bahasa Melayu. Walau semua yang hadir mesyuarat itu orang Melayu. Menteri-menteri, Timbalan Menteri juga ada yang tidak begitu fasih seorang berbahasa Melayu. Ada yang jual buah. Tu macam ni boleh pula jual sirih. Tak payah lesen ke? Oh, ini di BKL tidur ke? Tak kerja. Oh, agak asing. Rumah Raja Laila tu. Ambil saja daripada negara jiran kita, Indonesia itu lebih baik. Gejala sosial dibawa oleh Bangladesh ini terlalu keras. Berbeza dengan Indonesia menghormati penduduk tempatan. Kita banyak benda kita gagal. Maknanya kita mengambil rukun negara kita pun dari Indonesia juga, iaitu Pancasila mereka kan. Dan Pancasila di sana begitu berjaya. Kita di sini tak berjaya. Tahu nggak, di Malaysia juga ada Pancasila. Di sini nyebutnya rukun negara. Nah, ada 5 nih. 1, kepercayaan kepada Tuhan. 2, kesetiaan kepada raja dan negara. 3, keluhuran perlembagaan. 4, kedaulatan undang-undang. Dan 5, kesopanan dan kesusilaan. Saya yakin ini terinspirasi dari Pancasila Indonesia. Mantap. Kepulauan, dia macam Indonesia,
beribu-ribu pulau. Dia orang 4 pulau boleh manage lah. Tak ada masalah sangat. Kita je lah yang Kita sebab pulau, sebab geografi ni pula dia dah cipta satu, orang kata divide. Itu satu jurang antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur. So tambahan pula sejarah Malaysia ni dia tak lama. Di ASEAN ni kan, kalau kita perasan, hanya Malaysia je kita panggil ni negara artificial. Oh, dalam geopolitik dia ada konsep, maksudnya negara buatan. Dia bukan benda yang natural. Thailand dulu kita kenali sebagai Siam kan. Siam, Thailand. Myanmar pun ada di kerajaan dia, Vietnam ada kerajaan dia, Kemboja ada. Indonesia, Filipina ni walaupun dia dicipta oleh penjajah, tapi kesedaran, maksudnya sembadan dia dicipta oleh penjajah, tapi kesedaran pasal bangsa Indonesia, Filipina tu dah wujud sebelum kemerdekaan. Malaysia ni hanya wujud selepas kemerdekaan tanah Melayu, lepas tu campur pula Singapura, Sabah, Sarawak, baru bentuk Malaysia. Sebelum tu tak ada orang tahu Malaysia apa benda. So, jadi dia menyebabkan kita ni macam tak ada satu identiti yang kuat. So berdasarkan semua faktor-faktor ni, geografi yang terbelah, identiti yang artificial, maka kita ni dia tak boleh jadi kuasa besar. Tak boleh Tak boleh jadi kuasa besar. Satu kesan terbesar daripada ini, Malaysia tak boleh projek, orang kata projekkan kuasa dia di global secara berkesan. Sebab dia tak ada identiti yang kuat. Geografi pula dia tak ada geografi yang kuat. Sebab dia terbelah dua. Kalau dia terbelah dua tak apa, dia berada di tengah-tengah semua negara. Thailand, Filipina, Indonesia. Katakanlah 3 negara ni buat pakatan nak bahagikan Malaysia, habis Malaysia. So dia tengah-tengah, dia tak boleh nak defend secara berkesan. Jadi kalau jadi macam mana kita mekanisme pertahanan kita kalau jadi situasi macam tu kan? Sebab tu Malaysia tak cari gaduh ni mana. Oh. Dan Malaysia ni hari jadi dia, maksudnya hari lahir dia pada 16 September 1963, dia memang lahir daripada orang kata perang, konfrontasi. Dia lahir je terus Indonesia isytiharkan konfrontasi. Jadi dari situ dia dah menunjukkan Malaysia ni orang kata sangat vulnerable kepada perang, konflik. Sebab tu kita tak cari gaduh dengan orang. So even dengan Indonesia kita berbaik sebelah tu, Filipina, Singapura, Thailand. So kita tak nak bagi macam provoke negara lain sehingga kita akan ditekan akhirnya. Sebab tu kalau Malaysia dia selalu cerita pasal neutral, berkecuali, diplomasi, orang tengah, sebab geografi dia menentukan asal. Jadi kalau nak berbaik ni, kau sebagai seorang diplomat, seorang boleh panggil diplomat, boleh kira lah. Sebab sebagai seorang yang terlibat dalam bidang yang berkaitan dengan diplomasi dan sebagainya, mesti kena ada satu keistimewaan pada kita kan, Malaysia. Bagaimana kelebihan ataupun metodologi kita cuba berbaik dengan semua? Mungkin kita ada dasar kita ke, ada contohnya dasar something yang ada nama dia ke? Setahu saya tak ada dasar rasmi yang kata Malaysia kena berbaik dan semua. Tapi dia memang dari tradisi. Memang Malaysia ni dia pragmatik, maksudnya semua negara dia boleh berbaik. Pantas saja Malaysia kerap selalu meniru yang dimiliki Indonesia. Rendahnya kesadaran budaya membuat sebagian masyarakatnya tidak menyadari banyak warisan yang mereka klaim sejatinya berakar dari Indonesia. Namun pada akhirnya identitas sejati tidak dibangun dari klaim semata, melainkan dari pengakuan sejarah dan kesadaran budaya yang autentik. Sampai di sini with Elka temani waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.